Daripada video yang lalu, kita sudah kenal siapakah Nordin Hassan. Jadi, pada hari ini, mari kita lihat karya-karya yang telah dihasilkan oleh beliau. Untuk kategori yang pertama, bagi karya yang dihasilkan oleh Nordin Hassan ialah kategori drama pentas. Pada fasa awal, iaitu pada tahun 1950 hingga 1970, karya beliau banyak memenangi hadiah dan membawa pembaharuan. Antara karya yang dihasilkan ialah Tak Kunjung Kembali, Surai Cambai, Hujan Panas di Bumi Melaka, Bukan Lalang Ditiup Angin, Mendengar Tupai Membaca Kitab, Tiang Seri Tegak Berlima, Pintu, dan Jangan Bunuh Rama-Rama. Kemudian, pada tahun 1980 hingga 2000, fasa ini menggabungkan unsur Islam dengan seni tradisi Melayu. Antara karyanya ialah 1400, Anak Tanjung, Cindai, Peran, Sirih Bertepuk Pinang Menari, Mana Setangginya, Malam Ini Penyu Menangis, Sarah, dan akhir sekali Demi Zaitun. Untuk kategori seterusnya ialah kategori teater tari dan musikal. Nordin Hassan juga dikenali sebagai cikgu drama yang menggabungkan tarian dalam karyanya. Antara karya yang dihasilkan ialah Mas Merah, Bengawan Solo, Puteri Melayu, dan akhir sekali Panji Semirang. Untuk kategori yang seterusnya, beliau juga menghasilkan buku kumpulan skrip. Skrip-skrip lakonan drama dikumpulkan menjadi buku untuk bacaan umum. Antara buku yang telah dihasilkan ialah buku Bukan Lalang Ditiup Angin, Anak Tanjung, Mana Setangginya, dan Demi Zaitun. Untuk kategori yang terakhir ialah kategori drama televisyen. Selain pentas, beliau juga aktif menulis skrip untuk televisyen dalam rancangan RTM pada tahun 1980 yang menyumbang kepada jumlah besar karyanya. Antara karya yang dihasilkan ialah DJ, Puteri Bongsu, Hijab, Dian, dan Bumi Kita. Baiklah, kita sudah tiba di penghujungnya. Itulah karya-karya yang telah dihasilkan oleh sastrawan negara kita, Nordin Hassan. Salam jumpa di video yang akan datang. Terima kasih.